Pernah tak aku layan buruk? Pernah tak aku sakit hati korang? Keganasan rumah tangga pasti terjadi sekiranya suami yang dipertanggungjawabkan sering mengambil najis dadah. Oleh itu, jauhi najis dadah. Korang kahwin selesai lah masalah rumah tangga elok. Takkan nak tanam semua. Kemana buat aku selesai? Kang balik kang tadi ni kan confirm kena bantai gini kang. Betul? Jangan tinggal. Dia bawa ni 4x4 dia bawa keluar lebih. Kita settle kat balai Kes penggunaan najis dadah dan penderaan rumah tangga ini terpaksa Abel rujuk pada pihak polis dan juga hospital. Kau telefon maki amun aku apa? Aku pernah layan buruk tak kau? Dah. Kita bawa balik ni je dia. Hantar dia nak anak pegang dia anak. Pernah aku layan buruk tak? Tak kau macam mana? Dah. Okey saya tambah bawa balik dia je. Tak payah benda ni. Aku pernah layan buruk tak? Pernah tak aku layan buruk? Pernah tak aku sakit hati korang? Dah budak-budak ni nak tidur ni, tak ada tempat payah nak tidur ni. Dok ni lagu mana ni, tak ada gamuk ke ni. Latan ni tak ada gamuk ke ni. Kalau ada peluk mak kau tu peluk. Peluk tak boleh Aisyah duk bau. Aisyah duk bau tu. Mana tu ngelu? Duk gano tu. Kalau hari tu tutup tak apa lagi. Hari tu tutup tak apa lagi. Tak tutup dah tu. Aduh. Mok lagu tu, lagu ni. Mok ni lagu mana pula tu? Apa? Kita cari rumah sewa. Bajet. Tak apa kita cari rumah sewa. Kita cari rumah sewa. Kita selesai rumah sewa hari ni. Dia bertambah okey. Relax. Apa plan dia? Nanti cari nak tunggu penghulu cari rumah sewa. Untuk benda apa? Dia dalam hidup ni tak ada benda tak boleh selesai. Betul tak? Hal rumah tangga ke, hal bergaduh itu ke, hal bergaduh ini ke. Kita kena selesaikan benda ini dengan kasih sayang. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan, keganasan, banking. Tak boleh. Mesti dengan kasih sayang. Bila kita dapat selesaikan dengan kasih sayang, insya-Allah semua selamat. Abang jerit apa dalam tadi? Mana aku ada jerit? Orang lain yang jerit. Bukan suara abang. Tak. Habis kes macam ni, habis tak jerit. Yalah. Kes macam ni dia cara lain. Abang kalau masa buat bisi-bisi selalu jumpa macam ni lah. Hak ni kes paling besar. Kebetulan pula kita orang datang. Kebetulan pula orang datang. Aduh, mak. Aduh, terkejut Dan. Terkejut Dan. Terkejut Aden. Terkejut kan? Dia kita tak boleh dengar sebelah pihak. Kita sepatut dengar sebelah mak sana pun kita kena dengar. Sebelah dia pun kita dengar. Dan kita cari jalan penyelesaian yang terbaik supaya semua jadi baik. Tak ada benda tak boleh selesai pun. Betul. Lepas daripada ni apa dia? Apa yang Abang akan buat? Untuk cari jalan penyelesaian terbaik sementara. Abang pindahkanlah daripada duduk sini. Hez pun tengok sendiri macam mana nak duduk. Setelah mendapat rawatan yang sepatutnya daripada pihak hospital, ibu ini Abel tempatkan selama 4 hari di homestay. Ni Abel kat sini dulu dah. Sementara sewa rumah, duduk sini dulu. Sementara dia mau carilah rumah untuk sewa tu. Ni naik. Naik mandi-mandi rehat. Naik mandi-mandi rehat makan nasi. Sementara ni ayah tempatkan beberapa hari dekat homestay ni. Nanti Husna akan ada rumah sendiri juga. Ayah akan bagi rumah lah. Rumah yang selesa. Untuk Husna, adik-adik duduk elok-elok dengan mak elok-elok. Belajar elok-elok. Ya? Sebab yang rumah yang Husna duduk tu, Husna rasa selesa tak? Tak kan? Jadi ayah sewa rumah lah. Ya? Duduk selesa-selesa ya. Nah, Janah pun jangan tinggal sembahyang. Janah dah darjah berapa? Darjah 5, jangan tinggal sembahyang ya. Kakak pun jangan tinggal ya. Hormat ayah, hormat mak. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi ya. 80% kisah ini terpaksa bertapis untuk menjaga sensitiviti. Yang kecil ini adalah Abel Junior.